Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey tuan-puan, hari ini Din akan share kepada anda Mercedes-Benz CLA 35 yang ni baru je sampai dekat kita punya showroom guys. Okey, kebiasaan kalau warna hitam macam ni memang cepat sold lah. Okey, warna putih dia ada banyak stok, tapi warna hitam ni memang kebanyakan yang sebelum ni sampai je terus sold, sampai terus sold. Ini CLA 35 tahun 2022, okey, tahun 2022, turbo 4matic plus. Ini dia punya rim, tayar dia pakai Pirelli P0. Tayar Pirelli ni memang orang kata dah kereta untuk kereta performance, Pirelli ataupun Michelin adalah pilihan yang terbaik lah. Okey, yang ni tayar Pirelli P0. Ni dia punya rim, dia saiz 18 AMG caliper brake. Lepas tu dia ada 2 tone, dia punya A35 ataupun CLA 35 dia pakai 2 tone. Macam inilah dia punya rim guys. Okey, CLA 35 yang ni dia punya lampu dia 3 LED. Ni dia punya AMG front grille dia pakai double. A35 CLA 35 dia pakai double spoke AMG front grille. Ni dia punya bahagian depan dia guys. 360 kamera pun ada. Yang ni kalau warna hitam, baru je sampai dekat kita punya showroom tahun 2022. Dan yang paling best, kereta ni full spec, fully loaded, ada sunroof. Lepas tu dia pakai AMG bucket seat guys. Okay, ada dua pilihan untuk CLA 35. Sama ada dia pakai semi bucket seat ataupun half leather seat. Dia pakai semi bucket seat ataupun AMG bucket seat. Kalau macam yang ni, tahun 2022 dia pakai AMG bucket seat. Okey, nanti kita akan share dia punya bucket seat. Tengok bahagian belakang dulu guys. Nampak? Kalau warna hitam memang handsome guys. CLA 45, CLA 35 ataupun CLA 250, kalau warna hitam memang handsome guys. Okey, warna hitam, lampu merah, logo CLA 35 AMG sebelah ni guys. Okey, belakang dia, okey, ni dia punya from number plate dia. Kalau boleh buat full frame memang lawa. Ini bahagian belakang dia ada satu exhaust kiri dan satu exhaust kanan guys. Okey, kalau nak tambah lower panel pun handsome bawah ni. Atas ni, ini dia punya ducktail guys. Okey, Japan spec ada sekali dengan ducktail. Tengok bahagian dalam dia pakai AMG bucket seat. Atas ni dia ada sunroof. Okey, ada blind spot seats untuk safety. Ini bahagian dalam dia. Okey, interior dia warna hitam dan juga warna silver ataupun warna grey lah. Okey, front glass. Ini dia punya mileage Mileage dia 38,836 km. Okey, embat display dia besar. Lepas tu dia ada ambient light, ada sunroof dekat bahagian atas ni. Okey, atas ni ada bahagian sunroof. Lepas tu dia pakai AMG bucket seat guys. Okey, yang ni untuk yang penting untuk pakai model-model AMG, kena ada AMG bucket seat lah. Okey, sebab apa? Dia support korang punya body supaya tidak dia support lah. Okey, ini dia punya AMG bucket seat, korang boleh tengok dia punya condition. Okey, ini bahagian side driver CLA 35 dengan bucket seat tahun 2022. Dia pakai AMG multifunction steering. Dia pakai half Alcantara dan juga leather. Ada dynamic mode okey, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Okay, ini dia punya steering. Okey, ada ambient light. Untuk bahagian sini dia ada ambient light, memory seat, electric seat, semua ada. Dan dia pakai Burmester sound system. Yang ni kira full spec, fully loaded lah guys. Okey, carpet original Mercedes-Benz, ada logo lagi sini. Okey, lepas tu untuk model ni dia ada kalau tengok sini dia ada AMG Valvetronic, traction control dan juga manual setting. Ada wireless charging, boleh pakai wireless charging, letak je telefon, cup holder. Lepas tu sini dia ada 360 kamera. Okey, semua sekali adalah. Okey, yang mana nak cari CLA 35 tahun 2022? Boleh contact Din, sementara stok masih lagi available. Yang ni baru sampai je, Okey, nampak ni condition bahagian belakang dia. Okey, yang ni side driver dia. Dan dia punya bucket seat, atas ada sunroof, belakang dia.
Okey, baru sampai dekat kita punya showroom. Yang mana kata berminat nak cari CLA 35, nak bajet bawah 300,000, korang boleh pilih CLA 35 guys. Okey, yang mana ada bajet lebih, korang boleh pilih CLA 45S guys. Okey, yang ni tahun 2022 AMG bucket seat. Stok baru sampai, warna hitam, dalam interior warna hitam dan juga warna silver. CLA 35. Okey, yang mana kata berminat nanti boleh contact Din. Din ada letak nombor dekat bawah dan nanti saya akan share dia punya posting untuk model ni guys. Okey, korang boleh tengok gambar secara detail. Okey, kereta memang lawa, warna hitam. Okey, Assalamualaikum, bye bye.